Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Allah ta'ala hikmaka wa syurana Zahir rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersambung lagi baca kitab Hikmah pada ini karangan yang kita mati berbahagia Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah, Haji Muhammad Hanafiah. InsyaAllah kita sambung halaman 56 ya. Halaman 56 yang tajuk sifat darah. Kita dah mula istilah dah ni. Cuma diterangkan dahulu sifat-sifat darah sebab sifat-sifat darah ni penting. Untuk ni bila seseorang beristihad, maka sifat-sifat darah ini pengaruhnya terhadap ada dalam menentukan satu darah haid dan istihadah. Okey. Boleh dengar suara dengan jelas ke? InsyaAllah kalau saya tengok mic saya ni, kejap saya nak cek, saya takut jadi macam hari tu. Minta maaf tadi saya tukar pada lupa untuk wifi. Saya takut jadi macam hari tu suara tak clear. Boleh dengar suara saya dengan clear ke? InsyaAllah boleh clear dengan suara saya. Okey, saya teruskan insyaAllah. Okey, muka surat 56. Okey, Alhamdulillah. Tadi mungkin dia terganggu sekejap bila saya tukar kepada ni lah, nak on wifi. Tadi kadang-kadang itulah tadi terlupa nak cek sebelum saya bersiaran langsung lah. Okey, sifat-sifat darah ni kita boleh tengok daripada 3 aspek. Yang pertamanya warna. Dan bila kita tengok dari aspek warna terbahagi kepada 5 warna darah. Itu warna hitam, warna merah, warna perang, warna kuning dan juga keruh. Jadi ikut susunannya, hitam paling kuat, merah nombor 2, diikuti dengan perang. Ya. Yang seterusnya kuning dan terakhir yang paling lemah adalah keruh. So itu 5 warna darah yang perlu kita kenal pasti darjah kekuatannya. Mana dari aspek warna, kalau warna tu hitam dengan merah, hitam kuat berbanding dengan merah. Kalau merah dengan perang, merah kuat, perang lemah. Kalau perang ataupun coklat dengan kuning, coklat kuat, kuning lemah. Dan yang paling lemah adalah keruh. Ya. Gitulah susunan dia. Jadi kita kena ingat susunan kekuatan ini. Ya. Kena ingat mana darah yang lebih kuat, mana darah yang paling lemah. Ya. Kita ikut susunan tersebut saja. Jika ada hitam, merah dan perang contohnya, maka hitam paling kuat, merah lemah dan perang adalah paling lemah. Mana katalah darah kita tu ada 3 warna tersebut. Maka ada 3 kita warna darah, sifat dari aspek warna darah, iaitu darah hitam paling lemah, darah merah nombor 2, darah coklat nombor 3. Sama juga kalau ada darah kita tu ada warna merah, ada warna coklat, ada warna kuning. Jadi merah itu adalah darah kuat. Darah kuning, coklat adalah darah lemah dan darah kuning adalah darah paling lemah. Ya, jadi susunan dia macam tu. Jadi kita kena ingatlah susunan ini. Okey. Kita tengok nota kaki nombor 120 dalam kitab Hasyiah Al-Bujadimi ala Syarh
Manhaj Tulab jilid 1 halaman 137. Hasulu mas'alati dima annaha khamsatu aqsam. Aswadu wa ahmaru wa asfaru wa ashqaru wa akdaru. Ya, jumlah keseluruhan bagi permasalahan darah ada 5 bahagian. Maknanya ada 5 jenis darah. Itu hitam, merah, kuning, merah dan biru. Di sini Ustaz bawa. Inilah teks daripada penulisan ulama bagi membuktikan bahawa memang ulama sebut bahawa darah terbahagi kepada 5 warna ni. Mana darah haid tu 5 warna ni. Tak ya. Jadi kita tak boleh nak katalah. Kadang-kadang ada orang kata apa ni? Bagi dia darah merah tu je darah haid. Kalau bila darah haid tu dia sebut darah sahaja. Dia merujuknya pada darah merah, sedangkan dia tak boleh macam tu sebab darah ni ada 5 warna. Jadi bila bagi tu penerangan darah apa? Kena sebut warna dia, hitam ke, merah ke, coklat ke, ya? Kuning ke, keruh. Tak boleh sekadar sebut darah. Okey. Dan kita perlu faham bahawa suatu darah itu tidak dikatakan merah melainkan kesemuanya merah. Jadi kalau nak kata darah tu kuning, kesemuanya kuning. Kalau nak kata darah itu coklat, kesemuanya coklat. Jadi jika masih terdapat garisan hitam, walaupun sedikit, maka masih dikira hitam. Itu kita kena ingat. Kalau nak kata, contohnya kita tengok, mula darah hitam, lepas tu ada darah merah, ada secalik hitam. Tetap dikira warna hitam juga. Bukan kata warna merah. Sebab darah lemah, dia mesti dia sahaja. Tak bercampur walaupun secalik warna darah kuat. Contohnya, coklat dengan merah. Coklat ada secalik merah, tetap dikira sebagai darah merah. Coklat ada secalik pada darah kuning. Kita kata nampak darah yang kuning tapi ada secalik coklat, ada secalik merah misalnya. Tetap dinamakan yang kuat, itulah yang mempelopori warna tersebut. Tu kita kena faham. Okey. Itu dari aspek warna. Okay. Dan seterusnya sambungan daripada nota kaki 120 tu. Dalam kitab Rawdatul Talibin jilid 1 halaman 143. Far'un mafhumu kalamil ashabi wa ma syaraha bi imamul haramain anna al-murada binqilabid damil qawi da'ifan. An tatamahhada da'ifan. Hatta law baqiyat khututun minas sawadi wa zaharat khututun minal humra la yanqati'u hukmul haidi wa innama yanqati'u idza lam yabqa syai'un minas sawadi aslan. Jadi apa maksud dia? Maksudnya apa yang difahami daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i dan apa yang dinyatakan oleh Imamul Haramain bahawa yang dimaksudkan, ini penting, yang dimaksudkan dengan bertukar darah kuat. Okey. Kita kata darah kuat bertukar pada darah lemah. Macam mana situasi dia? Okay. Yang dimaksudkan bertukar darah kuat menjadi darah lemah. Darah kuat bertukar dari darah lemah. Apa maksud dia? Adalah menjadi lemah tanpa ada campuran darah yang kuat. Jadi nak beritahu, darah kuat itu dikatakan bertukar pada darah lemah dengan syarat darah lemah tersebut jangan sekali-kali bercampur dengan darah kuat. Kenapa disebut darah kuat darah lemah? Ini dalam konteks kita akan belajar ni mana nak berhukum menggunakan kaedah tamyiz. Darah kuat dikira darah haid, darah lemah dikira darah istihadah dengan syarat-syarat dia yang kita akan belajar. Maka kita tak boleh kata darah merah itu sebagai darah lemah, melainkan sekiranya darah itu memang 100% merah. Okey, hitam ada darah hitam, ada darah merah. Dan merah itu akan dikatakan darah lemah sekiranya dia semata-mata warna merah semata. Kalau ada sedikit warna hitam, sikit je ubat, sikit ada warna hitam, maka dikira sebagai darah hitam. Maknanya dia sama kuat lah tu.
Okey? Tu kena faham. Okey. Sehingga kan jika masih ada jalur-jalur hitam dan tampak jelas jalur-jalur merah. Maknanya warna merah tu memang jelas. Tapi ada sedikit. Ada juga jalur hitam. Maka tidak terhenti hukum haid. Kenapa dia kata tidak terhenti hukum haid? Maksudnya dalam konteks ini nak cerita sebab bila darah lemah, darah kuat, darah lemah ni dalam konteks tamyiz, kaedah tamyiz, darah kuat dikira sebagai darah haid. Mana darah hitam dikira darah haid. Sebab tu dia kata tidak terhenti hukum haid. Maknanya darah merah yang ada secali hitam tadi tetap lagi dikira haid lagi. Mana dia sebab darah kuat dikira darah haid. Jadi tak terhenti setakat warna hitam lah. Dia akan berterusan sampai darah merah yang bercampur hitam tadi tu, sebab darah merah bercampur hitam juga dikategorikan sebagai darah hitam. Sebab tu sebenarnya kita memang kena catat darah kita warna darah betul-betul. Okey. Okey. Wa inna ma yanqati'u idza lam yabqa syai'un min as-sawadi aslan. Sesungguhnya terhenti hukum haid apabila tidak ada sedikit pun warna hitam sama sekali. Ini dalam bab tamyiz ya. Kita akan belajar nanti. Dikatakan hitam itu sebagai haid, merah itu sebagai istihadah. Sekiranya yang merah itu tu yang kata akan wa inna ma yanqati'u mana dikira hukum haid itu terhenti idza lam yabqa syai'un. Sekiranya tak ada sesuatu pun, tak ada sedikit pada warna hitam pada darah merah tersebut. Okey. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okay, bagi mereka yang mungkin tak pernah belajar tentang istihadah, kaedah tamyiz dan sebagainya, nanti kita akan masuk nanti. Cuma dalam teks ini diceritakan, nak cerita yang kita kena faham dulu ialah darah tu tak akan dikira darah lemah kalau ada secalik walaupun sedikit darah yang lebih kuat daripadanya. Tu. Kalau merah tu nak kata warna, kita kata hitam paling kuat, merah nombor 2 kan. Mana hitam darah kuat, merah darah lemah. Darah merah akan dikira darah lemah kalau dia semata-mata, warna merah semata-mata. Kalau ada secalik darah hitam maka tidak dikira. Mana tidak boleh ada darahku kuat padanya. Okey. Tapi kalau darah merah secalik darah kuning tak ada isu lah sebab yang tu darah lemah. Ya. Dia tidak boleh ada darah kuat walaupun secalik. Darah yang lebih kuat daripada dia lah. Okey. Seterusnya. Okey. Selain daripada untuk menentukan, mana kita tengok sifat-sifat darah ni bukan sahaja daripada aspek warna. Yang kedua ialah pekat atau cair. Mana dari sudut kelikatan darah tu. Dari sudut sakhanah, kelikatan ataupun kepekatan darah tersebut. Dan yang ketiga aspek apa? Dari aspek bau. Semua ada berbau kuat atau kurang baunya. Ataupun tak berbau langsung. Okey. Jadi 3 aspek ini kita perlu faham. Jadi maknanya sifat darah itu nak menentukan kuat lemah darah itu akan tengok aspek warna, kemudian aspek bau dan juga aspek kelikatan dia. 3 tu ya. 3 aspek tersebut. Ini menurut jumhur. Nanti kita akan baca nota kaki. Okey. Nota kaki 1, 2, 1. Okey. Pandangan kedua di kalangan ulama mazhab Syafi'i hanya mengambil kira warna sahaja tanpa mengambil kira bau dan kepekatan. Mana kelikatan darah, bau tak diambil kira. Kita nak menentukan, maksud dia apa dia? Nak tentukan darah kuat, darah lemah, cukup tengok warna sahaja. Sebab tu saya macam kalau kita tengok dalam penulisan buku, contoh-contoh yang diberi, ulama menggunakan warna hitam mewakili darah kuat, warna merah mewakili darah lemah, dan kalau dia ada 3 warna, biasanya dia akan guna warna kuning. Untuk membuat perbincangan yang melibatkan 3 darjat darah. Dalam contoh bacalah kita apa sekalipun, walaupun
Jumhur kata perlu ambil kira 3 aspek ini dalam menentukan kekuatan suatu darah tu. Tetapi ada pandangan kedua yang hanya menyatakan hanya warna sahaja sudah memadai. Dan saya dalam menyelesaikan realiti masyarakat kita dalam ilmu ni susah nak faham. Kalau tanya minta banyak-banyak, mengajuk banyak, tanya tak jawab lah. Okey. Kita tanya warna apa semua, minta maklumat detail. Terus senyap. Kita pun tak dapat bantu. Jadi, saya tak tekankan sangat yang pekat atau bau kuat. Masih tak minta lah. Biasanya saya akan minta warna sahaja. Sebab realiti. Ini realiti sepanjang menyelesaikan masalah masyarakat yang bertanya. Bila kita minta detail sangat, dia rasa macam susah sangat. Dia dah terus senyap. Jadi, dalam dunia hari ini walaupun kita kata pandangan jumhur sebaiknya 3 tersebutlah, tapi melihat kepada contoh yang ulama bagi dalam perbincangan pun dia menyebut aspek warna sahaja ketika berbincang tentang tamyiz ke dan sebagainya. Contoh-contoh yang diberi hanya disebut tentang warna. Jadi tak salah kalau kita hanya mengambil kira aspek warna untuk menentukan kekuatan sesuatu darah dan kelemahannya, darjah ataupun sifat darah itu sendiri. Okey, kita baca seterusnya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab jilid 2, muka surat 403, wa bimaza yu'rafu taghayyurul quwwati wad-dha'ifi fihi wajhani ahaduhuma an-i'tibar bil-launi wahdahu. Okey, fal aswadu qawiyyun bin nisbati ila al-ahmar wal ahmaru qawiyyun bin nisbati ila al-asfar wal asfaru aqwa min al-asfar wal akdari iza ja'alnahuma hayda. Wa bihadzal wajhi qata'a imamul haramaini wal ghazali wadda'a al-imamu annahu muttafaqun alaih. وقال لو رأت خمسة سوادا مع الرائحة وخمسة سوادا بلا رائحة فهما دم واحد بالاتفاق. والوجه الثاني أن القوة تحصل بثلاث خصال وهي اللون والرائحة الكريهة والثخانة. Apa maksud dia? Maksudnya bagaimanakah dapat diketahui perubahan. Macam mana kita nak tengok perubahan kuat dan lemah? Bagaimana kita nak tahu yang ni kuat, yang ni lemah? Apa kaedahnya? Okey, terdapat 2 pandangan. Ulama ada 2 pandangan dari sudut menentukan ataupun cara nak menentukan, kaedah nak menentukan darah kuat dan darah lemah. Pertama ialah mengambil kira terhadap warna sahaja. Tengok warna cukup lah. Kita tahu dah 5 warna tadi ada 5 kan? Hitam, merah, perak ataupun coklat, kuning, teruk. Itu 5 warna. Madai hak ni je. Dah tahu hitam tu paling kuat. Diikuti oleh merah. Kemudian coklat. Kemudian kuning. Kemudian keruh. Keruh paling lemah. Okey. Jadi oleh itu, darah hitam adalah kuat berbanding darah merah dan darah merah adalah kuat berbanding darah perang dan darah perang lebih kuat daripada kuning dan keruh. Dan jika kita menjadikan kedua-duanya ini sebagai kedua-duanya merujuk kepada kuning dan keruh. Kenapa dia sebut macam tu? Sebab ada ulama mengatakan kuning dan keruh bukan darah haid. Okey. Imamul Haramain dan Al-Ghazali telah memutuskan pandangan ini dan Al-Imam mendakwa bahawa pandangan ini adalah suatu perkara yang telah disepakati dan beliau berkata, sekiranya dia melihat 5 hari darah hitam yang berbau dan 5 hari darah hitam yang tidak berbau, maka kedua darah itu dikirakan sebagai satu darah dengan kesepakatan ulama. Dengan kesepakatan ulama. Maknanya
darah hitam berbau dengan darah hitam tak berbau, dia adalah sama sahaja sebab dilihat dari aspek warna. Dan pandangan yang kedua pula ialah terhasil kuat dengan 3 perkara iaitu warna, berbau busuk dan pekat. Mana ada aspek bau dan juga kepekatan. Iaitu warna, berbau busuk dan pekat. Mana aspek ni? Kena bukan sahaja ambil aspek warna, tapi kena ambil aspek bau dia. Jadi yang kuat itu adalah yang berbau busuk dan juga aspek kelikatan darah itu iaitu yang pekat dikira kuat berbanding dengan yang cair. Bukan warna cair, darah tu cair. Jangan kita kata merah cair, merah pekat. Tak, merah tu dari sudut warna. Okey. Cair tu dari sudut kelikatan darah tu. Kan darah ada darah pekat kan. Darah pekat dia susah nak meniti. Kalau darah cair tu jalan laju je kan. Dia keluar dengan laju. Okey. Tu nak banding kelikatan, tu nak beritahu tentang kelikatan. Jadi yang penting kita faham bahawa seperti saya sebut, mana ada dua pandangan dari sudut menentukan sama ada perlu ambil tiga ciri ini dalam menentukan kekuatan dan kelemahan darah atau memadai warna sahaja. Seperti saya terangkan tadi, kalau kita ambil aspek warna sahaja pun sudah memadai. Kenapa? Kerana melainkan jika masyarakat kita sudah memang betul-betul jenis prihatin, memang mencatat segala-galanya. Setakat ini, maknanya ramai lagi yang belum nak menguasai ilmu satu, dan catatan pun masih haru biru lagi. Jadi dalam kita pertama asatiza tak perlu menekankan, walaupun kita tahu mana ada ulama kata kena ambil kira ketiga-tiga aspek. Kita jangan kita ajar sebaik-baiknya itu catatan. Tapi apabila saya kalau banyak pun saya tekankan aspek warna. Aspek warna sebab saya tak nak macam yang ditanya tu rasa stres bila kita tanya banyak sampai likat ke tak likat ni, jadi dia stres. Okey, peringatan Darah hitam lebih kuat daripada darah merah lebih kuat. Muka surat 58 kita pindah pada muka surat 58. Darah hitam lebih kuat daripada darah merah lebih kuat daripada darah perang lebih kuat daripada kuning, dan kuning lebih kuat daripada darah keruh. Saya laju sikitlah sebab saya dah terangkan juga tadi. Darah pekat lebih kuat daripada darah cair. Darah berbau kuat lebih kuat daripada darah yang kurang baunya. Okey, kita tengok nokta kaki 1, 2, 2. Okey. Dalam kitab As-Sirajul Wahhaj, kal aswadi fahuwa aqwa minal ahmari wa huwa aqwa minal asfari wa huwa aqwa minal akdari wa ma lahu raihah karihatun aqwa mimma la raihah lahu wasakhinu aqwa minal raqiqi. Seperti darah hitam, maka ia maknanya nak bagi makna contohlah ni dalam ustaz ambil daripada makna contohnya darah hitam maka ia lebih kuat daripada darah merah. Darah merah lebih kuat daripada kuning, yang berwarna kuning lebih kuat daripada yang berwarna keruh, dan yang memiliki bau yang kuat adalah lebih kuat daripada darah yang tidak memiliki bau. Darah yang pekat lebih kuat daripada yang cair. Jadi kalau kita nak ambil pendetailan ni, mana kita fahamlah makna mana pandangan yang mengatakan, pandangan jumhur bahawa 3 aspek perlu diambil kira dalam menentukan kekuatan darah tu. Dia makna untuk menentukan sifat darah. Sifat ni bila kita kata sifat darah iaitu kuat dan lemah. Darah ni kuat ke darah lemah? Bila kita bercerita dalam bab istihadah ini, kita akan identify darah kuat dan darah lemah ataupun darah paling lemah. Itu ada kesan dia. Okey. Dan juga kedudukan. Mereka pun mana kedudukan darah tadi, kuat duduk tengah ke ataupun kuat duduk depan ke, macam mana, semua tu akan memberi kesan dari sudut kita nak hukum mana satu darah istihadah, mana satu darah haid. Okey. Bila kita bercerita tentang darah istihadah, bermakna darah yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang tak lebih 15 hari 15 malam keluarlah kelima-lima warna sekalipun,
kesemuanya adalah darah haid. Jangan pula kita hukum, oh Dr. Syamsiah kata darah hitam paling kuat. Jadi kalau ada dia keluar darah hitam 5 hari, lepas tu darah merah 5 hari, kemudian darah kuning 5 hari, cukup 15 hari. 15 hari kata tak, Ustazah ajar darah hitam paling kuat itulah haid. Tak, saya tak ajar macam tu ya. Jangan silap faham. Kita hanya apply ke sifat darah ini, kekuatan dan kelemahan dia dalam menentukan darah haid dan darah istihadah hanya sekiranya darah tersebut keluar melebihi 15 hari 15 malam. Selagi mana dia duduk dalam bakul 15 hari 15 malam, tak melampaui 15 hari 15 malam tempoh maksimum haid, warna apa sekalipun, kelima-lima warna ada sekalipun, maka kesemuanya adalah haid. Tu kita kena faham. Ya. Selagi mana darah tu tak melepasi tempoh 15 hari 15 malam, warna tidak diambil kira dalam menentukan mana satu darah haid. Sebab selagi mana duduk dalam tempoh maksimum haid, kesemuanya dikira haid. Kita tak boleh kata darah hitam tu haid, bakinya istihadah, tidak. Ya, kita hanya akan tentukan berdasarkan sifat darah. Kalau dia memang kes-kes yang kena pakai kaedah tamyiz, sekiranya darah keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Sebab masa ni lah baru kita nak guna, sebab kita tak tahu mana satu haid, mana satu istihadah. Sebab kita tak boleh pakai kaedah 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Ya, kita tak boleh kata kalau haid kita mari 18 hari, 15 hari yang pertama haid, 43 hari daripada hari 16, 17 dan 18 itu dikira sebagai istihadah secara otomatik. Tak. Tidak semestinya hari ke-16, hari ke-17 dan hari ke-18 itu darah istihadah. Tapi betul, orang yang bila darahnya keluar selepas hari ke-15, dia ada darah pada hari ke-16, dia ada darah hari ke-17, ada darah hari ke-8, bermakna dia beristihadah. Tapi bukan kita kata darah hari ke-15 darah hari ke-16 itu istihadah, dan hari ke-16 itu istihadah, dan hari ke-17 itu ke-18 itu istihadah. Ya? Cuma kita kata dia perempuan yang beristihadah. Perempuan yang beristihadah maksudnya apa? Perempuan yang mana darahnya bercampur antara darah haid dan juga darah istihadah. Bila bercampur, kita kena identify mana satu haid, mana satu istihadah. Dan untuk identify mana satu haid, mana satu istihadah, ada kaedah yang akan kita belajar. Dan antara kaedah itu yang kita akan pakai, dia perlu melihat kepada sifat darah tersebut. Sifat darah akan mempengaruhi hukum akan mempengaruhi kaedah yang akan kita pakai. Saya nak tengok ada soalan lagi sekejap ya. Yang salsabila, okey. Jika terhenti sebentar pada hari ke-14, kemudian datang pula hari ke-16, 17, 18, adakah dikira berterusan dan lebih 15 hari? Okey, sekarang ni seperti mana yang saya dah ajar sebelum ni. Kelas sebelum ni. Kan? Betul tak saya dah ajar ni? Saya pun tak ingat ke kelas lain. Okey, kalau berlaku seperti yang Salsabila sebutkan, okey. 14 hari dia keluar darah. Hari ke-15 dia suci. Hari ke-16 baru keluar darah balik. Okey. Faham betul-betul ya? Bukan pada 16 hari, bulan hari ke-16. Hari ke-15 dia suci. Bila saya sebut hari ke-15 suci, hari ke-16 baru keluar, bermakna dalam tempoh hari ke-15 itu, makna sebab dia memang suci. Ya? Hanya bila masuk hari ke-16 sahaja. Contoh saya bagi. Dia pada satu hari bulan dia keluar darah pada pukul 12.30 hari.
Okey. Maka hari ke-16 dia akan hari ke-15 dia akan berakhir kepada 16 hari bulan pukul 12 tengah hari. Okey, saya ulang Kau boleh buat catatan untuk kita faham. 1 hari bulan pukul 12 tengah hari keluar darah. Itu mula keluar darah. Memang kena catat tarikh dan juga waktu. Okey. Bila kita tahu, kita buat catatan 1 hari bulan keluar darah pada pukul 12 tengah hari, kita dah tahu dah hari ke-16, hari ke-15, maksimum haid akan berakhir bila? Iaitu berakhir pada 16 hari bulan. Kita dah siap letak maksimum haid berakhir pada mana kita kira lah, 16 hari bulan pukul 12 tengah hari. Okey. Ingat ya. Dan contoh saya bagi 16 hari bulan pukul 12 tengah hari berakhirnya tempoh maksimum haid. Maknanya 12 tengah hari ke atas pada 16 hari bulan masuk hari ke 16. Okey. Isu yang ditanya oleh Yang Salsabila ini, dia cuma mari 14 hari, bermakna hari ke-15 dia suci. Kita katakan bahawa memang sampai sampai 16 hari bulan pukul 12 tengah hari suci. Okey, darah keluar pada hari ke-16. Bermakna kes ini kita namakan sebagai bab sempurna suci. Sebab apa? Syarat dia hari ke-15 tak disuci kan? Hari ke-16 keluar darah. Jadi hari ke-15 dan hari ke-16 darah tidak bersambung. Jadi bila darah tidak bersambung, bermakna ia bab sempurnakan suci. Bab sempurnakan suci maksudnya kita kena cukupkan 15 hari 15 malam minimum suci. Figure sama, maksimum haid pun 15 hari 15 malam, minimum suci pun 15 hari 15 malam. Okey? Jadi tadi hari ke-15 suci kan? Baru kita katakanlah memang 1 hari 1 malam dia suci. Jadi dia kena cukupkan sampai 15 hari 15 malam. Jadi kalau 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Katalah bulan tu 31 contohnya lah. Kalau 30 mana satu. Okey, kita ambil bulan tu 31. Maka 31 hari bulan pukul berapa? Katalah dia suci, makna memang betul-betul dia suci bermula daripada pukul 12 tengah hari tu. Jadi pukul 12 lah juga akan berakhir akan berakhir Allahumma salli ala Muhammad. Akan berakhirnya minimum suci dia. Okey? Berapa bulan tadi? 31. Jadi katakan darah dia keluar 16, 17 dan 18. Bermakna 16, 17, 18 ini adalah darah yang keluar dalam tempoh suci. Jadi, oleh kerana kes ini kes sempurnakan suci, maka ini adalah darah istihadah. Maknanya, kalau katakanlah darah dia keluar 16, 17, mana 16, hari ke-16 lah, hari ke-16 ni, kalau contoh saya bagi tadi, maknanya katalah pukul 1, pada 16 keluar darah pukul 1. Jadi, sampailah okey. Darah dia keluar sampailah hari ke-31 hari bulan. Dia suci tadi pukul apa? Pukul 12 tengah hari kan. Start dia suci. Jadi, apabila darah, mana-mana darah yang berada, yang keluar dalam tempoh sehingga 31 hari bulan pukul 12 tengah hari, darah tersebut adalah darah istihadah. Sebab dia jatuh ataupun dia berlaku dalam tempoh minimum suci yang perlu dicukupkan. Dalam kes ini seperti saya sebut, dia mudah je nak ingat bab sempurnakan suci, iaitu di mana berlaku situasi suci yang berlaku sama ada pada hari ke-15 atau pada hari ke-16 atau pada kedua-duanya. Dan darah
kedua keluar selepas hari ke-15. Itu mudah nak ingat. Di mana tiga situasi tersebut, kalau suci hari yang ke-15 ataupun suci hari yang ke-16 ataupun suci kedua hari ke-15 dan hari ke-16, dalam ketiga-tiga situasi ini darah tidak bersambung. Sebab kalau darah bersambung, contohnya darah hari ke-15 ada bersambung dengan hari ke-16. Mana darah tak stop setakat pukul 12 tapi dia bersambung daripada pukul 12 tu sampai pukul 1 tu darah bersambung masuk hari ke-16. Bermakna dia adalah bab istihadah. Bila bab istihadah, kita kena settle mengikut kaedahnya. Settle tu maksudnya kita kena identify darah haid dan darah istihadah mengikut kaedah yang akan kita belajar. Jadi soalan yang salsabila ini, kesnya adalah sebab mana secara general dia kata dia 14 hari, kemudian hari ke-16 dan 17 baru mari darah balik, bermakna hari ke-15 dia suci. Maknanya kita faham di situ. Tapi dalam menyelesaikan kes yang sebenar, saya akan tanya pihak yang bertanya, ya, dia mula suci bila, ya, dia mula haid bila, tarikh dan waktu. Sebab saya nak tengok pertama bila berakhirnya maksimum haid dia. Okey, bila berakhir maksimum haid, kita boleh tahu di situ hari ke-15 dia, hari ke-15 dia bila. Okey. Kemudian kita tanya sucinya bermula bila, sebab kita nak tahu sucinya 15 hari 15 malam ini mensuci berakhir bila. Jadi kalau cukup syarat-syarat sempurnakan suci, mana kita pakai selesaikan kes tersebut berdasarkan bab sempurnakan suci. Bab sempurnakan suci, cara dia ialah kita cukup. Kalau dah suci 3 hari, kita perlukan 12 hari lagi untuk cukup 15 hari 15 malam. Kalau dah suci 10 hari, kita perlukan 5 hari saja lagi. Jadi mana-mana darah yang keluar dalam tempoh tersebut dan tempoh minimum suci dikira sebagai darah istihadah. Okey, kita akan masuk nanti saya ni sebab banyak sangat mengajar kan, bila tu dia jadi tertukar. Rasa macam dah ajar sebelum ni. Macam dah sebut syarat sempurna yang betul. Ni ada nota ni. Okey. Siapa yang pernah ikut sebelum ni mungkin boleh faham lah ya. Di bab sempurnakan suci ni dia berbeza penyelesaiannya dia dengan bab istihadah yang 7 jenis. Ya. Jadi lebih mudah sebenarnya nak selesaikan bab sempurnakan suci berbanding bab istihadah yang 7 jenis tu. Okey. Boleh ya? Yang salsabila boleh faham ya? Okey, ada tak soalan lain? Okey, alhamdulillah. Okey, betul. Bukan kaedah tamyiz. Dan kita kena ingat bahawa dalam bab sempurnakan suci ni kita kena faham bahawa mana warna darah kita tak boleh kira. Contohlah kata tadi yang soalan yang salsabila tu 14 hari tu merah. Hari yang ke-16, 17 dan 18 darah hitam. Kita tak pandang dah. Warna tu. Kalau dia bab sempurnakan suci, tak kira lah merah ke biru ke apa ke. Warnanya, kita kena sempurnakan suci. Apa jua darah yang duduk dalam, yang keluar dalam tempoh yang kita kena cukupkan 15 hari 15 malam suci itu dikira darah istihadah. Selepas pada tempoh tu, barulah bermulanya haid untuk kitaran berikutnya. Okey? Itu kita kena faham dengan jelas. Berbeza kalau bab istihadah 7 jenis. Sebab jika bab istihadah 7 jenis ini, kita akan tengok kedudukan darah tersebut. Sifat darah dan kedudukannya. Kenapa saya kata kedudukan? Sebab ada situasi, kalau dia duduk kat tengah, kiri kanan dia darah lemah, kadang dia duduk di depan, selepas dia darah lemah dan dia akhirnya darah yang paling lemah. Semua tu ada perbincangan dalam kalangan fuqaha yang akan membawa pada perubahan hukum. Okey. Itu sudah pergi secara umum, tapi itu yang akan
Tapi dalam buku ni Ustaz tidaklah memberikan secara detail. Dia cuma memberi satu pengenalan, tapi kitab ini lebih, kita kata, kalau saya boleh kategorikan sebagai untuk peringkat yang kedua dalam buku Ustazah Farah Aisyah yang Head dan Istihabah for Dummies itu adalah untuk level basic. Sebab level tu dia ajar cara nak kira-kira, ya. Dan dia beri pengenalan tentang istihabah secara inilah mana ada. Memang kitab Ustaz ni untuk intermediate, ya. Kalau yang paling tinggi, yang mana yang detail, yang banyak, yang terperinci, itu level advance tu yang pernah ditangkaplah kitab ni, yang dalam bahasa Melayu lah, ya. Kitab Maulana Mansur yang tebal tu. Ya. Yang tu dia bagi detail kalau darah tu 3 jenis ataupun 4 yang berselang-selia. So dia bincang detail, ya. Dia bincang detail. Itu untuk peringkat advance lah. Ujian betul bila anak mengajar ni, tak tahulah Lena suka buat bising. Okey. Dia jealous betul kalau saya mengajar. Kalau saya tak mengajar, dia tak bising. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pada apa yang Ustaz tulis dalam buku ni. Susunan darah berdasarkan sifat kuat. Okey. Sekarang ni perbincangan Ustaz bagi penerangan berdasarkan kepada mengambil kira 3. Ya, betul Ustazah Ruqayyah. Luna yang buat bising. Okey. Jadi 3 aspek tadi kan. Jadi yang penerangan berikut Ustaz nak bagi kita faham kalau kita mengambil kira 3 aspek, iaitu warna, kelikatan dan juga bau. Kita akan tengok apa yang Ustaz tulis. Yang pertama, darah yang paling kuat adalah darah yang memiliki 3 sifat kuat. Maknanya kan kita ada 3 aspek tadi. Iaitu hitam, pekat, berbau kuat. Mana dari aspek warna, hitam. Lepas tu dia pula pekat. Itu tengok dari sudut aspek kelikatan. Dan dia juga berbau kuat. Di mana ada 3 sifat di situ. Ataupun ada 3 ciri. 3 ciri. Semua kuat. Hitam, pekat. Mana dari aspek warna, dia warna hitam. Dari aspek bau, dia bau kuat. Dari aspek kelikatan, dia likat. Jadi 3 cukup belaka. Semua tu kuat-kuat belaka. Sebab pekat lawan dia cair. Cair lemah. Kalau berbau kuat, lawan dia berbau kurang ataupun tak berbau. Kan? Jadi hitam, pekat, berbau kuat itu darah yang paling kuat. Okey. Yang kedua, darah yang memiliki 2 sifat. Ustaz letak contoh. Ada 2 sifat. Hitam dan dia juga adalah pekat. Tetapi dia tidak berbau. Hitam, pekat, tidak berbau. Okey. 2 sifat kuat. Hitam, sudut warna. Yang kedua, pekat. Aspek kelikatan. Tidak berbau, lemah. Okey, ada 2 saja. Ada 2 saja. Yang kedua, contoh kedua. Hitam, berbau kuat dan cair. Hitam, aspek warna, dia kuat. Berbau kuat, dia aspek bau. Cair, dia lemah. Okey, aspek kelikatan, dia lemah. Okey, ada juga 2 sifat. Okey, yang ketiga. Merah banding hitam, merah lemah. Okey, pekat. Okey, sifat pertama. Ataupun ciri pertama, ciri kekuatan yang pertama. Yang kedua, berbau kuat. Okey, berbau kuat. Jadi, ketiga-tiga contoh ini, hitam, pekat, tak berbau. Hitam dan pekat 2 sifat ataupun 2 ciri kekuatan. Hitam berbau kuat, cair. Hitam berbau kuat, dah 2. Cair tak pakai, 2 juga kan. Merah, pekat dan berbau kuat. Merah, dia kalah dari sudut warna. Tetapi pekat dan berbau kuat, 2 ciri kuat. Jadi ketiga-tiga contoh ini adalah 2 sifat kuat. Sama saja maknanya ketiga-tiga contoh ini level dia sama kuat.
Bila darah tu level dia sama kuat, maka macam mana pula nak tentukan darah kuat dan darah lemah? Macam mana nak tentukan mana satu darah haid dan satu darah istihadah? Jadi apabila berhimpun 3 jenis darah ini, maka diberikan hukum paling kuat kepada darah yang keluar lebih dahulu. Jadi kalau ia menepati syarat tamyiz, maka darah yang keluar dahulu itu sebagai darah haid, darah yang kedua sebagai darah istihadah. Okey. Contoh. Mungkin tak bagi contoh tak faham. Contohnya lah. Okey. 5 hari darah yang keluar itu ada darah hitam, pekat tapi tak berbau. 5 hari. 5 hari darah yang keluar adalah hitam, pekat dan tak berbau. 16 hari. Okey. Contohnya 16 hari darah yang keluar adalah darah merah yang pekat dan berbau kuat. Dua darah ini sama kuat sebenarnya. Maknanya kita kata sama level. Sebab sama level tu sebab dia mempunyai dua sifat kuat. Masing-masing ada dua sifat kuat. Cuma macam mana kita nak kata mana satu darah haid, mana satu darah istihadah? Oleh kerana dia sama level, maka kita akan pakai darah yang keluar dahulu dikira sebagai darah kuat, darah yang keluar kemudian sebagai darah istihadah. Bermakna darah hitam pekat tidak berbau sebagai darah haid, darah merah pekat yang berbau kuat adalah darah istihadah. Mana 16 hari darah merah mana dia pekat dan berbau kuat dikira sebagai darah istihadah. Walaupun dia, kalau dia dituduh ukur kekuatan, dia sama kuat je sebab dia ada dua sifat kekuatan. Semua kategori yang contoh dia beri tadi, dua sifat kuat. Mana bila masing-masing dua sifat kuat, masing-masing sama saja. Sama level. Jadi dalam nak menentukan, tertaluk juga syarat-syarat tamyiz lah juga. Mana yang mana kita nak tentukan itu adalah darah haid, mana satu darah haid, mana satu darah istihadah. Maka bila sama level macam ni, kita akan kata yang keluar dahulu haid, yang kemudian sebagai istihadah. Boleh faham Ana bagi contoh tadi kalau buat catatan insya-Allah boleh. Ana ulang sekali lagi contoh kita bagi 5 hari hitam pekat tak berbau, tu ciri darah tu. Makna 5 hari yang pertama itu adalah darah hitam dan dia adalah pekat dan juga tak berbau. Dua sifat kekuatan. Itu 5 hari. Kemudian keluar 16 hari darah merah, yang mana darah merah ni pekat, itu kuat kekuatan yang pertama, dan juga berbau kuat kekuatan kedua. Merah dia kalah dengan hitam tadi. Okey, dia cuma ada dua sifat kuat juga. Yang hitam pula tadi dia ada dua sifat juga, dari sudut aspek warna dia tu hitam dan juga pekat. Tapi dia kalah dari sudut sebab dia tidak dari sudut bau sebab dia tidak berbau. Dua-dua ada dua sifat kuat. Jadi bila dua-dua sifat kuat ini, kita tengok mana dulu yang keluar. Kalau yang merah tu keluar dulu dengan syarat tak melebihi 15 hari 15 malam lah, tertakluk juga. Katakan nak bagi contoh terbalik. 15 hari darah merah pekat berbau kuat. Selepas itu baru keluar darah hitam pekat tak berbau. Maka merah pekat berbau kuat yang 15 hari tadi adalah haid dan hitam pekat tak berbau itu adalah darah istihadah. Okey. Tak apa Mumtaz nanti boleh tengok rakaman insya-Allah. Okey. Jadi boleh faham ada soalan tak? Saya stop kat sini dulu. Supaya bukan stop nak habiskan kelas. Takut ada soalan. Boleh faham tak apa yang saya terangkan dari aspek ni, sebab kita ada lebih kurang 10 minit lagi sebelum pukul 10. Sebab saya bagi contoh tentang darah yang sama level. Jadi bila dia sama level tapi dari sudut warna berbeza, dari sudut warna berbeza tapi dari sudut kekuatan dia sama level. Warna berbeza tapi dari sudut kekuatan dia sama. Macam mana warna berbeza kekuatan sama? Sebab dia
merujuk kepada aspek kelikatan dan juga aspek bau tadi ya. Okey. Jadi saya harap kalau buat catatan tengok contoh saya, contoh tu insya-Allah boleh boleh faham. Okey, yang ketiga, susunan ini aspek susunan darah ya. Darah yang memiliki satu sifat kuat. Okey, contoh dia ya, muka surat 59. Darah hitam dan dia tak berbau, mana aspek bau dia tak berbau. Dan dia cair. Aspek cairan dia darah cair. Warna dia hitam, betul. Aspek warna dia paling kuat dah, warna hitam kan. Aspek bau dia tak berbau. Aspek kelikatan dia darah cair. Satu sahaja. Iaitu darah hitam, aspek warna. Okey, contoh kedua. Merah, darah tu aspek mana dia darah merah yang pekat tapi tak berbau. Jadi satu sahaja sifat kuat dia. Iaitu pekat. Warna dia kalah dengan hitam dan tidak berbau. Darah hitam tadi pun tak berbau. Okey. Jadi hitam tadi dia kuat dari aspek hitam dia, warna dia. Contoh yang kedua, merah, pekat, tak berbau. Dia kuat dari aspek pekat dia, kelikatan darah tu. Contoh ketiga, merah, berbau kuat, cair. Merah, aspek warna kalah dengan hitam. Berbau kuat, satu sifat kekuatan. Cair, bukan sifat kuat. Mana? Lemah. Cair ni sifat lemah. Jadi, juga satu sifat. Jadi, bila kita nak, maknanya dia ketiga-tiga darah ini punya satu sifat kekuatan sahaja. Bermakna dia satu level sahaja. Apabila berhimpun tiga jenis darah ini, maka diberikan hukum lebih kuat kepada darah yang keluar lebih dahulu. Ya, mana yang keluar dahulu itulah dikira darah yang kuat. Okey? Boleh faham ya? Okey, saya rasa sebab saya tak nak sambung dengan syarat tamyiz, sebab kalau saya sambung takut tak sempat masa, sebab dia perbincangan dia agak panjang dan saya tak nak putuskan perbincangan itu. Biar dia duduk dalam satu kuliah, satu kelas, satu pertemuan yang sebab saya takut bila kita tertangguh mungkin kadang-kadang kalau saya ada kelas dia akan gap 2 minggu, jadi kita lupa dah. Jadi biar dia duduk dalam satu sesi perbincangan. Jadi saya nak stop setakat tu dulu. Syarat tamyiz kita akan baca minggu hadapan insya-Allah kalau tidak ada halangan. Jadi kalau ada soalan, ada soalan tak? Tadi yang saya bilang seorang saja tanya, yang lain rasa macam tak ada. Okey, Ustazah Hadayah bagi penerangan. Okey. Saya tak ada insya-Allah. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan dululah. InsyaAllah telah setakat muka surat 59 berakhir dengan topik darah yang memiliki satu sifat kuat. Jadi sebelum tutup saya nak rumuskan kita perlu sekarang ni sifat-sifat darah ini perlu kita fahami betul-betul kerana ia penting untuk kita selesaikan kes ataupun bab istihadah ya. Istihadah yang 7 jenis. Memanglah kita orang Melayu kita sebut belaka dalam contoh tadi kan, contoh bab sempurnakan suci, darah yang duduk dalam tempoh 15 malam tu kita hukumkan sebagai istihadah. Kita panggil istihadah juga tak salah ya, walaupun dalam kitab ulama sebut darah fasad sebagai lebih halus sebab tidak mahu confusekan pembaca dengan bab istihadah. Tapi tak salah kita sebut darah istihadah.
Sebab darah fasad dengan darah istihadah hukumnya sama. Kalau dihukumkan darah fasad pun kita still kena solat. Tak gugur kewajipan solat. Kalau sebut itu sebagai darah istihadah pun dia tak menggugurkan solat dan juga puasa kita. Hukumnya sama. Mana orang yang darahnya dihukumkan darah fasad ataupun dia darah istihadah, bermakna dia pakai topi orang suci. Bila pakai topi orang suci bermakna dia berhukum dengan hukum orang suci. Dari aspek kewajipan beribadah. Okey, jadi insya-Allah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey, Ustazah, nanti saya reply online ya, Ustazah, dalam Ustazah sebut tadi tentang menopause tu ya.